Kan sekarang ni dah ada fakulti AI dekat UTM sekarang ni. UTM UTM Fakulti KL. AI, ya? Fakulti AI. Oh, menarik. Memang satu fakulti tu memang AI. Memang mengajar tentang AI. Okey, yang itu kita mungkin orang tak sembang sangat lah. Mungkin dari segi education level, golongan-golongan profesor, doktor bercerita tu. So we have another section of AI iaitu apply AI. Apply AI ni macam mana nak aplikasikan AI dalam kehidupan kita. Yang itulah yang orang panggil sebagai part of generative AI. AI generative. ChatGPT, Midjourney dan hampir semua platform AI yang kita pakai hari ni adalah generative AI. Yang mana tu platform AI yang bila kita masukkan prompt, dia generate something new. Dia generate text, dia generate video, dia generate audio dan sebagainya. So, ibarat nak faham sekarang ni apa yang berlaku. Kalau core AI ni ibarat macam cara-cara belajar cara-cara nak buat oven. Okay. Apply AI pula belajar macam mana nak gunakan oven tu untuk buat kuih yang boleh buat duit. Korang rasa antara dua ni, belajar cara-cara buat oven dengan belajar guna oven untuk buat kuih untuk dapat duit, yang mana orang lebih minat? Guna oven lah. So Siapa nak sekarang buat ni oven? dia ada dua perbualan lah dalam bukan dalam Malaysia saja, satu dunia lah.